Lepas depa dengar teratai tahun sembilan puluh Ah, lapan tu, oh semua mai, sign dengan kami nak buat ni, nak buat macam ni, nak buat macam ni. Jadi saya cakap ni, apa hang sebut semua aku tak minat. Aku nak buat macam aku main Sujariti sebab aku minat. Paling cantik sekali ada NSR masa tu. Liman kata, "Hang buat lah apa hang nak buat dalam studio. Studio kami ada. Hang pakailah berapa jam nak pakai, hang buat lah. ah, Jadi hang fikir, aku bagi hang tanggungjawab," dia kata. "Kami keluar duit, hang buat album. Tapi hang kena fikir duit kami juga untuk okey. dapatkan balik duit kami. Macam mana?" Ah, Masa tu kena berfikir secara rasional lah. Tak ah, boleh ikut hati lah. tak boleh shot sendiri lah, Tak boleh shout sendiri. Rekod lah apa nak rekod. Dia pelan dia main. Pelan dia main. Kami tengah rekod. Semua okey, lagu bagus apa. Ni apa. Boleh tak buat satu lagu Melayu kata? Satu je aku Ah, minta. Kata. Hang kan tak boleh buat lagu Melayu? Boleh. Dia kata, ada lagu ni. Lagu ni aku buat dengan Fatul lah ah, kata. Tapi aku kena siap kalau lagu tu tak siap. Nanti aku siapkan aku kata. ah, Siap-siap rekod. Kita pun macam ni buat lagu Melayu macam tak apa nak pandai. ah. Buat. Lepas tu berlari je.